Kita semua kena ingat. Gilah tanya Tok Imam mana sekalipun, memang orang nak jadi wali mesti tidak buat dosa besar. Kalau buat dosa besar jadi Tok Imam juga, nak jadi wali juga, atas riwayat hukum nanti tanya Tok Imam. Ini berat kerja ni. Jadi automatik kawalan agama pada kita jadi pok ni untuk semaya ni automatik situ lagi. Supaya kita sah jadi wali kepada anak kita hak nak kahwin. Hari tu geger sekali dalam 40-50 tahun itu. Geger. Memang betul kita semua. Geger bising ni. Berpuyuk gelegok ya kan. Gelegok tu bising apa main geger tu gugak. Tapi kalau dia gelegok tu cukup air molek, apa pada gelegok boleh makan. Tapi kalau gelegok tak cukup air, nasi tak masuk, makan kembung pun. Ataupun gelegok api banyak pada sepatu, dia hangit juga tak boleh makan. Masyarakat kita juga, masyarakat kita bergelegok mengenai politik lah, mengenai PAH lah, itu mayan ban lah, bergelegok. Nak gelegok tu bagus lah, tapi biar jaga api molek, jaga air molek, insya-Allah bila kering boleh makan. Tapi kalau gelegok ujungnya hangit ke, metah ke, benyar ke apa panggil, tak jadi apa masyarakat. Ini benda-benda gini perlu kita fikir bersama supaya kita hidup dalam dunia ni betul-betul jadi hamba Allah. Walaupun kita ni orang Cina, orang Melayu, orang Arab, jadi hamba Allah, bukan jadi hamba syaitan, bukan jadi hamba dunia, tidak.